Video tutorial Geografi Tingkatan 3, Usaha Pemeliharaan dan Pemuliharaan Sumber Hutan di Malaysia serta peranan agensi dalam pengurusan hutan di Malaysia. Dalam usaha pemeliharaan dan pemuliharaan sumber hutan di Malaysia, pemeliharaan merujuk kepada usaha untuk melindungi, merancang dan mengurus sumber hutan agar tidak musnah. Manakala pemeliharaan pula merujuk kepada usaha membaik pulih sumber hutan yang telah diganggu supaya kembali kepada keadaan asal. Contoh usaha pemeliharaan dan pemuliharaan ialah tapak ramsar, pembangunan lestari, geopark dan taman negara. Peranan agensi dalam pengurusan hutan di Malaysia. Terdapat dua badan, iaitu Badan Kerajaan yang terdiri daripada Jabatan Alam Sekitar, Sabah Forestry Department, Sarawak Forestry Corporation, Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara dan Institusi Penyelidikan Perhutanan. Badan bukan kerajaan pula terdiri daripada Sahabat Alam Malaysia, Malaysian Nature Society, The Wildlife Trade Monitoring Network, Global Environment Centre dan WWF. Mari kita jawab soalan yang diberikan untuk memahami peranan agensi ini. Padankan agensi berikut dengan peranannya dalam pengurusan hutan di Malaysia. Pertama, Jabatan Alam Sekitar JAS berperanan untuk merancang, menyelaras dan memantau pelaksanaan dasar serta strategi berkaitan biodiversiti dan perhutanan. Seterusnya, Institut Penyelidikan Perhutanan FRIM pula mengkaji teknologi yang sesuai untuk pemeliharaan, pengurusan, pembangunan dan penggunaan sumber hutan. Di Sabah, tanggungjawab ini diteruskan oleh Jabatan Perhutanan Sabah yang memberi perlindungan dan pemeliharaan rizab hutan berdasarkan konsep pengurusan hutan lestari SFM. Dalam masa yang sama, Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan turut memainkan peranan penting iaitu mengekalkan integriti kawasan perlindungan bagi faedah penyelidikan, pendidikan, ekonomi, estetika, rekreasi dan fungsi ekologi. Di peringkat agensi bukan kerajaan, WWF misalnya, bertindak untuk memelihara kepelbagaian biologi dunia. Manakala Sahabat Alam Malaysia giat mengadakan kempen untuk memastikan pembangunan dan pengurusan sumber semula jadi secara lestari. Selain itu, The Wildlife Trade Monitoring Network, Traffic pula berfungsi menguruskan perdagangan yang mampan melibatkan tumbuh-tumbuhan dan haiwan liar tanpa merosakkan integriti sistem ekologi. Peranan ini turut disokong oleh Persatuan Pencinta Alam Malaysia MNS yang menumpukan usaha untuk melindungi dan memelihara kepelbagaian biologi yang kaya secara berkesan. Akhir sekali, Global Environment Centre GEC tampil dengan inisiatif menggalakkan perlindungan dan penggunaan lestari hutan serta tanah lembap. Kesimpulannya, pelbagai agensi kerajaan dan bukan kerajaan memainkan peranan yang saling melengkapi dalam usaha memelihara, memulihara serta mengurus sumber hutan dan biodiversiti secara lestari demi menjamin kesejahteraan alam sekitar dan kelangsungan hidup generasi akan datang.